Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis adalah salah sebuah jabatan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang secara khususnya melaksanakan program dan aktiviti pembangunan belia dan sukan. JBS dilihat sentiasa merangka pelbagai program dan tentunya dilaksana bersama masyarakat. Mungkin boleh Puan kongsikan bersama dengan kami di episod Influencer Japan bagaimana JBS Perlis menggalakkan pembangkitan masyarakat khususnya belia dalam bersama-sama menjayakan program yang dirangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis ingin merakamkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Perlis yang telah pun menyediakan program sesi temu bual Influencer at Japan bagi sama-sama kita mempromosikan dan menghebahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2025. Seperti kita sedia maklum, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis merupakan agensi di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang berfungsi dalam melaksanakan program dan juga aktiviti pembangunan belia dan sukan. Selain itu, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis juga memainkan peranan utama dalam memperkasakan pembangunan belia yang berdaya maju dan rakyat Malaysia berbudaya sukan sehingga ke peringkat angka umbi. Selain daripada itu, pelaksanaan program Jabatan Belia dan Sukan juga diadaptasi ataupun melalui garapan daripada program Rakan Muda yang menekankan tentang inisiatif 10 gaya hidup yang mempunyai program spesifik dalam mencukir potensi belia dari aspek pembentukan karakter, identiti, pemikiran kritis, daya kreativiti dan semangat kesukarelawanan. Inisiatif 10 gaya hidup ini dia meliputi rakan demokrasi, rakan aktif, rakan digital, rakan ekspresi, rakan litar, rakan bumi, rakan mahir, rakan muzik, rakan niaga dan rakan prihatin. Bagi menggalakkan warga Negeri Perlis menyertai program-program yang dianjurkan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis sendiri sentiasa menghebahkan, mempromosikan program-program di bawah jabatan melalui sosial media. Selain itu, sokongan dan bantuan hebahan juga kami dapatkan daripada kelab, persatuan belia, sukan dan juga rakan muda lah. Bagi sama-sama kita mempromosi program-program dan juga aktiviti di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Saban tahun, program sambutan Hari Belia peringkat Negeri Perlis telah dijayakan oleh JBS Negeri Perlis. Mungkin kita boleh minta Puan Siti Hasmah kongsikan apakah sebenarnya objektif pelaksanaan sambutan Hari Belia peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2025? Antara objektif sambutan Belia Negara peringkat Negeri Perlis adalah untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan daripada pihak kerajaan kepada golongan belia yang menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu, untuk menaikkan semangat kecintaan dan patriotisme kepada golongan belia supaya terus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara dan menyediakan platform strategik kepada pemegang taruh untuk menyumbang kepada pembangunan belia dan seterusnya menyemarakkan suasana dan bahang sambutan Hari Belia Negara di peringkat negeri. Pihak kerajaan menyediakan ataupun memperuntukkan Hari Belia Negara Hari Belia Negara ni adalah untuk kita. Hari Belia Negara ni merupakan salah satu hari yang kita disediakan kepada golongan belia atas sumbangan, atas jasa bakti dan juga sebagai satu pengiktirafan. Dia menunjukkan komitmen pihak kerajaan dalam memastikan pembangunan belia di negara ini menjadi satu keutamaan dan juga agenda nasional. Mungkin kita boleh minta Puan Siti Hasmah kongsikan juga bagi tahun ini apakah kelainan atau pengisian-pengisian yang menarik untuk orang awam datang memenuhi program sambutan Hari Belia peringkat Negeri Perlis 2025. Betul Puan. Setiap tahun Jabatan Belia dan Sukan Negeri bersama Majlis Belia Negeri Perlis sentiasa merangka dan juga merancang senarai program-program aktiviti mengikut cita rasa belia semasa sebab kita nak menyediakan program-program dan juga aktiviti ini yang memenuhi keperluan dan juga minat kepada golongan belia. Ianya juga dalam usaha menarik minat pengunjung khususnya dari warga belia. Bagi tahun ini, konsep outreach diterapkan bagi Jabatan Belia untuk kita melaksanakan penganjuran ini di luar daripada kebiasaan. Kali ini kita pergi ke Padang Mesak pula, kan, bukan seperti sebelum-sebelum ni. Dan kita nak kita nak menarik minat dan juga untuk warga belia di sana merasai bahang sedapat hadir sendiri ke venue. Yang itulah kita harapkan.
Okey, menjawab kepada soalan kelainan daripada Puan tadi, sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini berorientasikan kepada 13 pot. Okey, untuk memberi ruang dan peluang kepada belia-belia ni, dia boleh memilih yang mana satu minat dan juga keutamaan ataupun pilihan kepada golongan belia. Jadi mungkin boleh saya sharekan jugalah kan, orang kata apa, teaser lah sebab kadang-kadang tu kita nak menghebahkan pot-pot ni. Jadi yang pertama tu adalah macam biasa pot makan-makan. Okey, pot makan-makan ni lebih kepada karnival makanan dan minuman lah. Okey, kita akan adakan jualan rahmah, kita adakan juga pertandingan teh tarik. Mungkin saya pun boleh hebahkan kepada warga belia kan di seluruh negara Perlis sekiranya berminat untuk sama-sama memeriahkanlah program kita pada 17 dan juga 18 Mei. Kita ada juga pot kedua iaitu pot gaya dan trend, lifestyle, fashion, sukan dan keperluan harian. Okey, yang ni kita adakan pertandingan pakaian tradisional, kita adakan jualan bandel, tudung dan juga tegolok lah. Okey, seterusnya saya mungkin boleh selitkan di sini, kesemua 13 pot ni adalah kerjasama di antara pihak jabatan bersama dengan Pertubuhan Belia di seluruh negeri Perlis lah. So, untuk pot yang seterusnya iaitu pot jentera anak muda. Okey, menarik ni, pot himpunan motosikal dan kereta. Antara aktiviti yang akan kita laksanakan adalah himpunan motor, pertandingan audio show, pertandingan kapcai cantik. Okey, seterusnya pot jana duit. Yang ni kita berkolaborasi bersama dengan GBBM, Karnival Kerjaya dan TVET yang akan menyediakan aktiviti Karnival Kerjaya Perkeso dan juga pameran TVET. Yang seterusnya iaitu pot yang kelima iaitu pot seni, akan melibatkan aktiviti seni, muzik, budaya. Kita akan sediakan pertandingan Battle of the Band. Cita rasa minat golongan belia sekarang ni lah. Okey, kita ada bengkel muzik, lukisan potret dan juga basking. Seterusnya merupakan pot yang kita rasa bakal mendapat tumpuan lah, menjadi tumpuan iaitu pot healing. Kita lebih kepada pot terapi jiwa. Okey, pot terapi jiwa, kesedaran mental dan buli cyber. Antara aktivitinya adalah pemeriksaan kesihatan percuma, forum kesihatan mental, ujian DAS, distress activity, sharing tuno, mewarna seramik tanah liat, mencanting batik. Kalau kita tengok saya nak sharekan sikitlah antara kerisauan, kegusaran kita dengan remaja sekarang ini iaitu skor indeks kesihatan mental belia Malaysia 2027 menunjukkan tahap yang sederhana. Okey, kalau kita tak tangani, keadaan ini berpotensi membawa masalah yang lebih serius kesihatan mental kepada belia di Malaysia. Okey, seterusnya kita ada pot gaming iaitu e-sport. Aktiviti dan juga pertandingan e-sport yang akan melibatkan pertandingan Mobile Legend, pertandingan PUBG, pertandingan Mari Mencuba, PES dan juga FIFA. Untuk pot ni kita akan dapatkan kerjasama bersama dengan Kelab Pemuda Taman Kemajuan. Seterusnya pot yang ke-8, banyak sikit lah kita punya pot ni sebab kita menyediakan mengikut kepada minat dan juga permintaan semasa daripada kalangan belia kita. Yang seterusnya iaitu pot transisi, aktiviti berteraskan transisi kepimpinan, iaitu podcast transisi belia dan juga pertandingan kuis belia. Seterusnya untuk pot FYP pun ada juga puan, himpunan pempengaruh belia. Okey, sebab kita sedia maklum kita pun ramai pempengaruh belia di negeri Perlis. InsyaAllah kita cuba jemput dan libatkan influencer di negeri Perlis untuk bersama-sama kita dalam sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Perlis bagi tahun 2025. Antara aktiviti yang kita sediakan iaitu podcast belia FYP dan seterusnya meet and greet lah bersama dengan influencer negeri Perlis. Kadang-kadang ni kita orang kata apa, semua di hujung jari. Jadi inilah ruang dan juga peluang kepada golongan belia untuk sama-sama hadir dan berinteraksi bersama dengan para influencer. Seterusnya yang ke-10 iaitu pot santai janji sampai. Okey, aktiviti kerohanian, moral dan civic.
Antara aktiviti yang akan kita sediakan adalah pertandingan kuis kenegaraan, treasure hunt kenegaraan dan juga insya-Allah tebuk Al-Quran. Kita boleh buat kot lepas ni dan seterusnya untuk Port Fit Malaysia. Okey, Port Fit Malaysia iaitu kita akan sediakan aktiviti kesihatan dan juga kecergasan. Kita merancang untuk mengadakan basketball 3-on-3, Jom Fit bersama Majlis Sukan Negeri dan juga senam sihat. Kita bukan saja mengutamakan aktiviti ataupun program dalam pembangunan belia, jadi kita juga menyediakan pot-pot yang kita tahu menjadi satu tumpuan kepada golongan belia kita, iaitu Port Fit Malaysia. Seterusnya yang ke-12, Pavilion Rakan Muda. Yang ni merupakan satu pot untuk mempromosi dan juga membuat pendaftaran rakan muda. Antara aktiviti yang kita akan lakukan adalah pameran rakan muda. Pameran ni interaktif pameran, pendaftaran kelab dan juga ahli rakan muda dan seterusnya pendaftaran sukarelawan Satria. Dan yang terakhir, untuk pot yang terakhir adalah pot Pavilion Majlis Belia Negeri yang di Negeri Perlis akan diterajui oleh Majlis Belia Negeri Perlis bersama Pertubuhan Belia Negeri. Okey, antara aktiviti yang disadangkan adalah booth persatuan-persatuan kelab belia, pendaftaran persatuan kelab, libat urus bimbingan persatuan dan kelab belia dan juga penyemakan MYKD. Dokumentasi yang perlu disediakan oleh kelab dan juga persatuan belia secara tahunan. So untuk tahun ni kalau nak tahu apa yang akan berlaku, so kena main sendirilah ke venue Hari Belia Negara. Okey, selain pada yang saya maklumkan tadi, pameran agensi, jualan rahmah, karnival kerjaya, sesi temu duga daripada pihak majikan juga disediakan oleh pihak PKSO. Selain itu, rakan ekspresi pentas bakat seni yang akan mempertandingkan tarian rampayan, Battle of the Band, pertandingan puisi dan lagu. Jadi saya rasa macam-macam lagi orang kata apa yang akan kita sediakan. Jadi sama-samalah kita pakat mai di venue. Bagi tahun 2025, berapakah jumlah penyertaan yang diharapkan oleh Jabatan Belia Sukan dan Negeri Perlis bagi menjayakan Hari Belia 2025 ini? Kita bercakap berkaitan dengan sasaran. Kita bila nampak, kita tengok kepada angkanya tu, insya-Allah. Okey, sasaran penyertaan seramai 35,000 peserta. Jabatan bersama Majlis Belia Negeri dengan sokongan pihak agensi di Negeri Perlis berganding bahu untuk memastikan jumlah sasaran ini dapat dicapai, dan ianya merangkumi penyertaan visual dan juga fizikal. Dan insya-Allah lah dengan kerjasama dan sokongan semua, kita mampu untuk mencapai jumlah yang telah pun ditetapkan di Negeri Perlis. Tahun-tahun sebelum ini telah diadakan beberapa lokasi bagi sambutan Hari Belia peringkat Negeri Perlis. Bagaimana dengan tahun ini? Di manakah lokasinya dan tarikh pada hari program tersebut? Okey, untuk makluman, sambutan Hari Belia Negara ini disambut secara serentak pada bulan Mei seluruh Malaysia, 15 Mei. Jadi bagi tahun ini melalui konsep outreach yang kita terapkan, insya-Allah venue kita pada kali ini kita akan bawa ke dataran Boulevard Kampus Universiti Alam Padang Besar. Jadi warga belia sekitar dan juga para penduduk semua sekali lah, Felda Matayang, Felda Cuping, Felkra, Lubuk Sidih, Sirih, kampung-kampung yang berhampiran silalah hadir memeriahkan, bagi kita merasai sendirilah kemeriahan Hari Belia Negara. Sebab sebelum ni kita adakan di Kuala Peralih. Jadi tahun ni kita nak warga-warga di sebelah Padang Besar pula merasai kemeriahan dan juga kehangatan sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2025. So jangan lepaskan peluang lah. Bagi program pada tahun ini, siapakah tetamu kehormat yang akan merasmikan Hari Belia peringkat Negeri Perlis 2025?
Untuk makluman, Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir merupakan Timbalan Menteri di Kementerian Peralihan Tenaga dan juga Inovasi Air, merupakan tetamu kehormat bagi menyempurnakan perasmian Hari Belia Negara peringkat negeri Perlis bagi tahun 2025. Mai Pakat Mai, sambutan Hari Belia peringkat negeri Perlis pada 17-18 Mei 2025 di dataran Boulevard Kampus Universiti Alam Padang Besar. Rugilah siapa tak mai, macam-macam dah ada main.